dia nak ambil air tu dia default lah. So nak ambil air tu dia tolak dia keluar, lepas dia berhenti. Okay. Lepas tu dia ada amount boleh pilih. Ada 5, 120, 250, 500, 1 liter dengan infinity. Infinity ni kalau nak ambil banyak lah. Okay, biasa contoh 120 cuma tekan sekali je. Dah sampai 120 automatic dia stop. Okay. Biasa banyak sikit lah sebab dia air masih low water lagi. Okay. Lepas tu kalau dah ambil, okay, kejap lagi amount ni dia akan padam balik lah. Dia jadi macam biasa balik. Okay. So it mean manual lah. Manual. Okay. Lepas tu air biasa tu sama, panas, suam, semua sama lah. Okay. So panas ada 3 suhu. 95 ni paling panas, 80, 70. Boleh pilih lah nak panas yang mana. Dia sampai 95 bukan 100%. 100. Tak ada 85 lah. Tak ada mesin napis air boleh buat sampai 100%. Okay, so warm 60, 50, 40. Lepas pilih, tekan dia keluar lah. Lepas tu kalau nak pilih amount boleh pilih lah. Kalau tak ada dia memang manual. MY3S maksud dia apa? Yang ni my cup. My cup sekarang tak dapat tunjuk lah sebab dia low water. Okay. Okay, dia tak bagi. Tak bagi. Okay. Lepas tu ni lock. Kalau nak chow lock, tekan sini lah. Tekan lama sampai dia nyala, dia lock. Tak boleh. Okay. Kalau nak unlock, samalah, tekan lama sampai dia padam, dia unlock. Okay, tapi kalau biasa tak lock pun tak apa sebab dia takkan stay dekat panas. Dia akan pergi balik biasa ataupun sejuk. Biasa sejuk kan. Okay, so kalau dia tak nyala tu, tekan, dia tak keluar. Okay, so memang tak bahaya sangat lah. Tapi kalau nak lagi safety, boleh lock. Okay. Lepas tu low water nanti kalau air sudah lebih separuh tu dia padam. Okay, lepas tu eco mode ni jimat current lah. Macam mana nak kasih on kan eco mode? Memang sudah on. Kalau mau off? Ada cara dia? Try lah. Indicator pun dia remove. Dia tinggal dekat sini, nanti dia akan tulis heating ataupun cooling saja. Ini lampu sensor. Kalau gelap dia akan power. Dia akan jimat current. Dia jimat current. Okay. Tapi dia takkan tunjuk lah. Dia punya lampu memang ni je, sikit je. Betul-betul jimat ni. Guna elektrik, energy saving. Okay. Baik.